Bang, jangan macam ni bang. Bang, jangan macam ni. Jangan macam ni bang. Rakyat Malaysia ingin berdagang di negeri sendiri, namun banyak yang justru dihalau oleh pihak berwenang dengan alasan tidak memiliki izin atau melanggar aturan. Ironisnya, pedagang asing dibiarkan berjualan dengan bebas tanpa gangguan. Situasi ini membuat masyarakat resah dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin rakyat Malaysia bisa maju secara ekonomi jika mereka sendiri dipersulit. Sementara itu, pedagang asing semakin berkembang, memiliki modal besar, dan lebih leluasa menjalankan bisnis di berbagai sektor. Jika kondisi ini terus berlanjut, rakyat Malaysia akan semakin terpinggirkan dalam dunia usaha. Pemerintah perlu bersikap adil dan memastikan warga negaranya sendiri mendapatkan peluang yang layak untuk berkembang. Rakyat hanya ingin mencari nafkah dengan adil di negeri sendiri tanpa harus tersingkir di tanah kelahiran mereka. Aku punya, aku juga kerja sama tadi pagi, aku masuk korang ramai. Aku berkurang daripada aku tutup semua pabrik dan buat seorang. Apa rasa dia tak ada? Tengok ni jangan. Rakam sebagai putih, rakam sebagai putih. Tolong. Berapa ramai peniaga Melayu dan India dekat belah Bukit Bintang sana atau dekat kawasan-kawasan bandar? Boleh kira dengan jari je kot. Pumpang sana sini persoalkan kenapa anak tempatan terutamanya Melayu ni tak dapat kuasai ekonomi. Macam mana nak kuasai ekonomi kalau kau bagi semua pada warga asing berniaga? Oh, peniaga tempatan tak mampu nak sewa sebab mahal. Jadi mana ahli politik dan pemimpin lainnya? Kenapa tak cari ramuan bagaimana nak kurangkan harga sewa atau paling tidak bawa lebih banyak jalan penyelesaian yang menguntungkan peniaga tempatan? Celaka sungguh ahli politik yang terus-menerus peleceh anak bangsa yang tak mampu kuasai ekonomi, tapi mereka sendiri tak pernah bawa apa-apa jalan keluar. Bangkitlah wahai anak bangsa tak kira kaum. Tekanlah ahli politik yang bergaji mahal ini untuk mencari jalan keluar buat kita semua, di samping kita terus berusaha untuk membina perniagaan kita dengan pelbagai kaedah. Jangan sama macam ni bang. Relax lah bang. Bang, jangan macam ni bang. Bang, jangan macam ni. Jangan macam ni bang. Jangan macam ni. Bang, jangan macam ni. Jangan macam ni. Jangan macam ni bang. Jangan macam ni. Tak ada fikir kepala otak ke? Yang pengokasi ni semua Melayu. Saya hanya ingin merasakan sedih lah di bulan Ramadan yang mulia ni. Beberapa kes yang melibatkan peniaga-peniaga Melayu diperlakukan seperti ini. Dirampas, dihalang, macam-macam cara. Macam tak ada cara yang mudah untuk selesaikan masalah. Selain pada nak rampas, selain pada nak berkeras, dan juga hinggakan kerugian kepada mangsa. Bukan saja harta benda, tapi badan juga ada cedera. Apa yang saya lihat tadi, ibunya memaklumkan ada agak serius lah, parah jugalah. Boleh dikatakan dia selangka di sini patah dan juga di bahagian pinggang belakang, tulang belakang. Oh, sangat sedih lah. Budak tu meniaga belon, tak ada payung, tak ada apa, hanya belah malam berjalan bawa belon tu je. Bukan ada pondok, bukan ada apa. Apa masalahnya nak biarkan dia meniaga begitu? Dia kejar orang tu macam penyamun. Macam budak tu penyamun, budak tu baru lepas curi ke apa ke. Dia kejar, budak tu lari lalu bergelut lah. Bila belonnya nak dirampas, dia tak ada duit, dia bekerja sambilan sebagai caddy saja. Bulan puasa tak ada orang banyak main golf, jadi nak cari duit raya, dia meniaga lah sebelah malam, jual belon.
Dia patut cek betul-betul budak ni. Dah interview ke dia ke sebelum nak warning dia. Tanya, dek, engkau ni meniaga belon ni siang kerja apa? Tak boleh ke tanya? Oh, bukan tugas penguatkuasa untuk tanya tu semua. Kalau ada fikir kepala otak tu, boleh bertanya. Besok dapatkan lesen. Tolonglah, kita manusia sama je. Bukan ada kelebihan. Untung kamu dapat jadi pegawai. Orang lain mohon beribu mungkin tak dapat. Jangan bangga sangatnya, bongkak sangat jawatan tu. Itu saja yang saya nak cakap. Kau persoalkan kenapa Melayu tak boleh kuasai ekonomi. Kau persoalkan kenapa Melayu tak nak berniaga. Macam mana nak berniaga? Nak kuasai ekonomi kalau ada pasar yang dikuasai peniaga asing? Macam mana nak berniaga kalau nak dapat lesen pun susah? Itu belum lagi nak sewa premis di kawasan bandar atau dalam pusat membeli belah yang mahal. Kau pun mudah kalau urusan orang Melayu nak berniaga. Sifarkan segera peniaga asing. Kalau ada peniaga tempatan buat lesen ahli babi, maka tangkaplah mereka dan hukumlah mereka. Kemudian berilah lesen tersebut kepada peniaga tempatan yang betul-betul nak berniaga. Kalau ada kuasa, gunalah kuasa yang kau ada tu untuk bantu peniaga Melayu kita. Kalau engkau ada kuasa tapi engkau tak mampu buat apa-apa, itu maksudnya engkau tak ada kelayakan ataupun kau pengkhianat dan kau seorang yang korup. Berbeda dengan di Indonesia, di mana masyarakat lokal lebih diberikan keleluasaan untuk berjualan di berbagai tempat, termasuk pedagang kecil di pinggir jalan. Pemerintah dan aparat di Indonesia cenderung lebih mendukung usaha rakyatnya sendiri, sehingga perekonomian lokal tetap berkembang dan masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mencari nafkah. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal,